Okey geng, saya dah guna mouse ni lebih kurang seminggu. Dan serius, yang ni bukan mouse yang biasa. Yang ni Armageddon Mirage 6. Mouse ni dia ada 3 jenis sambungan. Boleh guna kabel 2.4 GHz wireless ataupun Bluetooth. Pilih je ikut gaya korang. Paling best, dia dah guna Type-C fast charging. Charge penuh 2.5 jam je. Lepas tu, bateri boleh tahan sehingga 48 jam. Tak payah risau kalau bateri cepat habis. Klik kiri kanan dia independent. Rasa lebih selesa dan padu. CPI dia boleh pergi sampai 10,000 dan boleh terus adjust daripada mouse ni. Sensor dia guna PixArt 3325. Pulling rate dia boleh set sampai 1000Hz. Memang smooth gila lah kalau korang nak main game. Memang laju. Mouse ni dia ada 5 butang dan 1 butang scroll. Semua ni boleh custom guna driver. Nak letak makro pun boleh. Sesuai sangat untuk gamers dan content creator. Kalau bateri dia low, dia akan terus bagi signal. Lampu merah akan berkelip-kelip. Jadi tak adalah tiba-tiba tengah main bateri dia habis. Dengan semua ciri ni, harga yang ditawarkan memang sangat berbaloi. Bagi saya, Mirage 6 ni memang wajib ada dalam setup kita. Nampak smart, responsif dan tahan lama. Kalau korang nak dapatkan mouse gaming yang padu ni, korang boleh dapatkan sekarang.